Jangan keluar daripada kawasan ni bila dia main. Apa yang main? Dia main dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang dia main dalam bentuk harimau. Kadang-kadang dia main dalam bentuk naga. Kadang-kadang tu hantu langsui. Kalau katalah hantu Jepun datang, macam mana? Cakaplah kita dah merdeka. Tengok kan. Kak Limau, cantiknya lepas kahwin ni. Atuk, naiklah ke rumah koma. Lepas ini Kak Limah nak buat bubur keladi. Mak sedapnya rasa bubur keladinya Kak Limah, hoi. Syukurlah Mika weh. Ada juga kanak, ada juga orang rumah macam teman ni. Apa pun tak ada. Ada girlfriend. Mak bapak mentua pun rasa macam tak berapa nak jumpa. Astaghfirullahalazim, Kak Limah. Sekarang ni kampung pisang dah kena ganggu. Tadi orang awak nampak Cik Solim dah kena ombak dengan hantu Kak Limah. Ombak? Tak. Dia nampak macam kena. Sebenarnya dia tak kena. Selak. No! Escape! Itulah dia bangsa kampung pisang kita. Bukan nak fikirkan perkara fardu. Lawa rambut Kak Limah hari ni. Macam Beyonce. Gigit semut, sapu sakit dan patah. Hantu Kak Limah.